Okey, Assalamualaikum. Kita sambung kertas 2 untuk Perak 2025. Soalan nombor 1. Sebuah bandul sedang berayun dan apabila bandul tu disesarkan sebanyak 0.2 meter dari kedudukan keseimbangan, seperti mana dalam rajah 1.1. So maksudnya daripada kedudukan keseimbangan, ni kawasan dia, ditolak ke kiri sejauh 0.2 meter. So kalau tengok dalam buku teks, itulah maksudnya amplitude. Simbol dia A kat situ. Okay, 0.2 tu adalah amplitude dan dikatakan tempoh ayunan adalah 0.5 saat. Maksudnya daripada kedudukan keseimbangan, ayunan ke kiri, lepas tu pergi kanan, lepas tu batal balik pergi tengah-tengah. So mengambil masa sebanyak 0.5 saat. So tempoh adalah masa yang diambil untuk buat satu ayunan lengkap. Kemudian pelembapan berlaku kepada bandul tersebut. Ayunan bandul ni mengalami pelembapan. Pelembapan maksudnya apabila ayunan bandul tu diayunkan ke kiri dan ke kanan, amplitude dia makin kecil. Lama-lama dia berhenti. So pelembapan maksudnya fenomena yang mana amplitude berkurang dengan masa. So mula-mula amplitude dia 0.2, lepas tu turun 0.1, lepas tu turun 0.05 sampailah jadi 0. So itu maksud pelembapan. A. Kuantiti fizik apakah yang berkurang apabila berlakunya pelembapan? Jawapannya amplitude. Okay. Kemudian isikan magnitud sesaran. So magnitud tadi kita dapat maklumat dia 0.2 meter. So isi dalam kotak tu 0.2 meter. Dan awak boleh perhatikan amplitude bagi ayunan semakin lama semakin berkurang. So ini fenomena apa tadi? Pelembapan. So macam mana nak bagi atau nak halang pelembapan tu daripada berlaku? Kita nak halang daripada amplitude berkurang, kita kena buat ayunan paksa. Macam mana cara dia? Kita mesti apply daya. Hasilkan daya pada bandul tersebut. So bila kita apply daya, kita sebenarnya tengah tambahkan tenaga pada ayunan tersebut. Bila tenaga bertambah dan dapat dikekalkan, amplitude juga dapat dikekalkan. Selesai soalan 1. Nombor 2. Rajah menunjukkan 1 litar rektifikasi. Ini litar rektifikasi ni. So kalau baca dalam tajuk elektronik, rektifikasi adalah suatu proses. Kita buat proses tu untuk apa? Tukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Arus ulang alik kepada arus terus. Okay, tu proses dia. Dan rektifikasi ni dia guna 4 diod. So bila guna 4 diod seperti dalam rajah 2.1, bermaksud ini rektifikasi jenis gelombang penuh. Ada 2 jenis rektifikasi. Rektifikasi gelombang penuh pakai 4 diod. Rektifikasi gelombang separuh pakai 1 diod. Yang tu saya bincang dalam SBP kalau tak silap. So itu rajah dia. Namakan jenis rektifikasi. Okay, gelombang penuh. Kemudian lengkapkan rajah 2.2 dengan menunjukkan arah pengaliran arus. So arus masuk ikut mana? Bermula dari W. So kita menganggap soalan beritahu kita bermula dari W, bermaksud positif pada separuh kitar pertama berada di atas. So tengok, positif, negatif. Arus keluar, pergi kanan, turun bawah, masuk dalam W. Sebab W adalah pincang hadapan. Z pincang songsang, tak boleh. So lepas W, turun ke kanan. Sebab yang ni tak boleh pincang songsang. So pergi kanan, masuk dalam perintang kali pertama, naik ke atas, jumpa pula 2 simpang Z dengan Y. Kita tengok dua-dua macam pincang hadapan, macam boleh lalu dua-dua. Tapi tadi sebab arus dah lalu kat sini, arus tak akan pergi pula lagi sekali. Arus keluar dari positif mesti masuk dalam negatif. Arus elektrik keluar dari positif mesti nak pergi ke negatif. So dah sampai sini dah, mestilah turun ke bawah ni. Nak lengkapkan litar. So jawapannya Y untuk kitar yang pertama. Separuh kitar positif. Okay, macam mana jadi X pula? Selepas daripada kitar positif,
Okay, dah lengkap dah. Terminal bagi AU, ni AU tau. Terminal bagi AU dia akan berubah polariti dia ataupun positif negatif terminal dia. Tadi kita anggap positif kat atas, negatif kat bawah. So untuk separuh kita negatif, bawah pula positif, atas pula negatif. So arus keluar ikut mana? Keluar ikut positif. Pergi kanan, naik atas, masuk dalam X. Sebab X adalah pincang hadapan. X. Okay, lepas pada X, masuk dalam X, pergi sini tak boleh sebab pincang songsang, masuk pula dalam perintang kali kedua. Naik atas, okay, jumpa dua ni, macam dua-dua pincang hadapan. Tapi sebab positif tadi kat bawah, negatif kat atas, so dia nak pergi ke Z pula. Sebab Z paling hampir dengan terminal negatif. So itulah dia jawapan dia, dapatlah Z. Okay. Next. Soalan minta awak lukis bentuk gelombang output. Ingat yang ni proses apa tadi? Rektifikasi. Rektifikasi kita nak tukar apa? Kita nak tukar daripada AU menjadi AT. Arus ulang alik menjadi arus terus. So arus ulang alik ini dia punya bentuk gelombangnya, waveform dia. So bila kita pakai 4 diode, bermaksud kita tengah buat rektifikasi tapi jenis gelombang penuh. Gelombang penuh bermaksud setiap kali arus lalu, arus berjaya lengkapkan litar. So tiada lagi separuh kita negatif, semua akan jadi separuh kita positif. So yang mana saya petakkan ni, saya lorekkan ni, kita akan flip dia ke atas. Okay. So ni arus boleh lalu, ni arus boleh lalu, ini arus boleh lalu, ini arus boleh lalu. Itu maksud dia. Kalau kita pakai satu diode, awak tengok yang SBP baru ni, saya bincang separuh kitar, rektifikasi gelombang separuh. Kita dapat macam tu. So ni arus boleh lalu, kosong. Arus boleh lalu, kosong. Arus boleh lalu, kosong. Tapi untuk gelombang penuh, kita guna semua gelombang. Sebab tu nama dia penuh. Okay. So bila nak berlukis, awak kena maintainkan shape dia dan maintainkan unit dia. Contohnya unit bagi tempoh ataupun untuk paksi X, kita ada 3 unit kotak dia. Kemudian dekat atas 2 unit. Yang ni 2 awak tak boleh ubah. 3 untuk paksi X, 2 untuk paksi Y, tak boleh ubah. So lukisan ni kena make sure sini 3, sini pun tinggi dia 2. Sini 3. Tinggi ni 2. Tak boleh ubah. Kena sebiji. All the way sampai hujung. Okay. Next. Bawah. Beza dengan 2.3A. Now 2.3B ada tambahan peralatan ataupun kita panggil peranti yang namanya kapasitor. Lupa saya tulis itu. Yang ni nama dia kapasitor. Kapasitor ni fungsinya apa? Untuk proses meratakan. Nama proses dia meratakan. Nampak tak kita punya waveform yang terhasil ni? Kita punya problem sekarang, walaupun kita dah berjaya tukar ke arus terus, tapi arus kita akan jadi maksimum, lepas tu turun pergi kosong juga. Nanti lampu menyala terang, lampu padam sekejap, terang balik. Padam sekejap, terang balik. Padam sekejap. So kita tak nak padam-padam ni. Kita tak nak arus kita jadi tak stabil. Ni arus yang tak stabil. Tidak stabil. Atau setengah-setengah jawapan dia guna tidak mantap. Arus ni tidak mantap. Maksudnya ada kosong lagi. Kita tak mahu arus kita turun sampai kosong. Jadi apa kita buat? Kita buat proses namanya meratakan. Kita pakai apa? Kapasitor. Sambung macam mana? Selari dengan perintang. Selari dengan perintang. Ingat tu. Dalam SBP pun ada keluar. Selari dengan perintang. Baik, apa dia buat? Literally, nama proses tu meratakan. Bermaksud kita meratakan waveform yang tadi warna merah. Nampak saya buat warna merah tu, sekarang saya dah pakai titik-titik. Yang ni yang asal maksud dia. Tadi, yang ni yang asal.
Sekarang sebab kita letak kapasitor di tepi ni, selari dengan perintang, maka bukit tadi kita sudah ratakan. Kita ambil excavator, kita tolak bukit tu, ratalah bukit tu. Dapatlah yang baru warna biru. Itu selepas diratakan. Jadi ada tak arus kita turun pergi kosong? Tidak, tak ada. Dia tak pergi kosong lah. Dia cuma turun sikit, dia naik balik. Turun sikit, naik balik. So lebih rata daripada yang tadi. So ini namanya rektifikasi gelombang penuh ditambah pula dengan proses meratakan. So kalau banding antara dua rajah ni, gambar rajah 2.3B, dia punya arus lebih mantap. Maksudnya tak ada pergi kosong, arus lebih mantap. Okey. Nombor 3, tajuk kegravitian. Rajah menunjukkan 3 jarak dari pusat bumi. Jarak tersebut adalah R, iaitu berada di permukaan bumi. 2R adalah 2 kali daripada permukaan bumi. 3R 3 kali. Konten dalam pembelajaran adalah kalau kita berada betul-betul pada permukaan bumi, nilai graviti yang bertindak ke atas kita, G-nya adalah 9.81. Dan itu yang paling maksimum. Kalau awak duduk lagi jauh dari pusat bumi, nilai G awak akan jadi lagi rendah dari 9.81. Kalau awak korek masuk dalam menghampiri pusat bumi, G awak juga akan jadi lagi kurang dari 9.81. So cerita dia, pergi jauh pun kurang, pergi dekat pusat bumi pun kurang, tapi yang paling tinggi dekat permukaan bumi. Konsep dia. So antara R, 2R, 3R, yang manakah mempunyai nilai pecutan graviti 9.81? Jawapannya R, kerana R berada di permukaan bumi. Okay, B1 tricky soalannya. Nilai pecutan graviti G akan berubah apabila jarak objek dari pusat bumi berubah. Okey, betul. Lakarkan graf G melawan R. Baik, dalam buku teks, graf ni awak boleh jumpa dalam buku teks, iaitu graf G kecil melawan R kecil. R kecil ni jarak awak daripada pusat bumi. Kalau awak berada betul-betul di permukaan bumi, maka nilai G awak adalah 9.81. Seperti saya maklum tadi. Kalau awak mendekati pusat bumi, nilai G awak akan makin berkurang. Kalau awak menjauhi pusat bumi, juga nilai G awak makin berkurang. Ini dalam buku teks, dan note that dekat tengah-tengah paksi antara G melawan R ni adalah kosong. Ni dalam buku teks. Tapi dalam peperiksaan ini, soalan ubah hujung ini, nampak dia tulis kat bawah R. Dia telah mengambil bahagian ini saja dari graf. Maksudnya R ni dia tolak pergi sini. Bermaksud bahagian yang lurus dan linear ni sudah tidak ada dalam jawapan. Sebab tu grafnya macam tu je. So memotong dekat 9.81, iaitu G paling maksimum di permukaan bumi. The rest adalah turun macam ni. Okay, itu beza dia dari buku teks. Nombor 2, apakah yang perubahan yang berlaku kepada nilai pecutan graviti G apabila jarak objek dari pusat bumi bertambah? Maksudnya lagi jauh awak pergi dari bumi, apa jadi pada nilai G? Berkurang. Okay, kemudian soalan pengiraan untuk C. Stesen Angkasa Antarabangsa ISS mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian berikut. Apakah nilai pecutan graviti G pada satelit tersebut? So G ni, G yang dialami oleh ISS. ISS ni duduk dekat permukaan bumi ke? Tak, duduk dekat satu ketinggian, iaitu jauh dari permukaan bumi. Bermaksud G dia akan jadi lebih kecil dari 9.81. Formulanya seperti berikut. G M besar G besar M besar bahagi R square. Tapi R ni awak kena isikan R besar tambah H. R besar adalah jejari bumi, H adalah ketinggian. Dua-dua dalam meter. Kemudian tambahkan kedua-duanya, baru awak square. Okay, so do all the maths. Awak akan dapat jawapan dia 8.642. Sini awak boleh check jawapan awak. Kalau awak dapat lebih dari 9.81, jawapan awak salah.
sebab sedang menjauhi pusat bumi. D. Nyatakan kesan graviti yang rendah terhadap angkasawan. Maksudnya angkasawan ni kalau dia pergi dekat bulan ataupun pergi dekat ISS terlampau lama, apa jadi bila dia balik ke bumi? So, antaranya adalah tulang menjadi kurang tumpat. Kita punya tulang ni sentiasa menjadi tumpat ataupun dalam keadaan yang normal sebab kita sentiasa ditarik oleh nilai G yang nilainya 9.81. So dia tarik kita lebih banyak ke pusat bumi bawah. Tapi bila pergi bulan, nilai G adalah lebih kecil dari 9.81. Jadi tulang kita ni tidak diletakkan beban dalam satu tempoh yang lama. So boleh mengakibatkan tulang menjadi kurang tumpat. Nombor 4, seorang lelaki melompat dari sebuah bangunan ke atas bank angin keselamatan. Nampak daripada sini mungkin ada kecemasan, lompat jatuh atas jatuh atas beg angin keselamatan. Okay, beg angin keselamatan ke, tilam ke, anything soft, dia akan bantu awak untuk memanjangkan masa sentuhan. Maksudnya badan, buntut dengan kaki ni sentuh lebih lama dengan tilam sebab kita akan tenggelam dalam tilam. So bila sentuh lebih lama, itu mengakibatkan daya impuls menjadi kurang. Daya yang bertindak ke atas badan, namanya daya impuls, akan kurang. Apa jadi? Mengurangkan risiko kecederaan. Kalau kita letak kayu kat sini, kita letak kayu ke jubin ke, jatuh atas lantai terus ke, masa impak akan jadi pendek sebab bersentuhan lebih singkat masa dia, daya impuls jadi besar, patah habis tulang belakang. Okey, nama hukum yang terlibat. Soalan tanya hukum, mesti mula dengan hukum. So hukum gerakan Newton ketiga. For every action there will be a reaction of the same magnitude but opposite direction. B1 maksud daya impuls. Daya impuls formula dia seperti berikut. Saya dah coding ikut warna. Kalau formula tu ada bahagi masa, bermaksud kadar. Nampak tak saya buat colour kuning? Tu kadar. So nak tahu kadar apa? Tengok atas. M jisim. Jisim darab hal laju adalah momentum. Jisim darab hal laju juga momentum. So ini perubahan momentum. Sebab ada tanda tolak dekat situ. Perubahan momentum. So gabung saja kadar perubahan momentum. Siap. Okey. Dua Roman, apakah yang akan berlaku kepada daya impuls F apabila lelaki itu tenggelam lebih dalam? Dia jatuh dalam beg angin tu, dia tenggelam dalam lagi. So kalau tenggelam lebih dalam, masa sentuhan jadi makin panjang. Jadi daya impuls akan berkurang. Macam tu. Daya impuls berkurang kerana masa impak bertambah. Soalan pengiraan. Pemain softball memukul dan mengenakan daya. Daya saya tulis simbol dia tu F, force. Ke atas bola berjisim 0.3 kg M yang sedang bergerak dengan hal laju 60 km per jam. Awak tengok dekat sini, 60 km per jam bukan unit SI. Bukan unit standard international. Jadi kita kena tukar ke dalam meter per saat. Itu jalan kira dia. Atas ni kita tukar ke meter, kita darab dengan 1000. Bawah ni jam, kita tukar ke saat, 60 darab 60 dapat saat. So itu jawapan dia untuk U. Masa sentuhan bola dengan batang pemukul adalah 0.2 saat. So itu masa sentuhan. Masa impak juga kita panggil T. So masukkan dalam formula. Soalan suruh cari impuls. Impuls, students, ada dua formula. Impuls ada dua formula. Ni pun formula, ini pun formula. Tapi kita akan guna yang mana yang cukup maklumat. Contohnya sekarang kita ada daya dengan masa impak. Ada daya, ada masa impak. So boleh pakai yang ni, yang warna kuning. Kita tidak ada maklumat V untuk kita kira yang warna biru. So dapat jawapan 14 Newton second. Macam mana boleh jadi Newton second? Sebab daya dalam Newton, masa dalam saat. Newton saat. Okey. Dua Roman, selepas bola dipukul, bola melantun ke arah bertentangan. Hitung hal laju lantunan. So hal laju lantunan adalah V. Kita pakai balik formula daya impuls.
masukkan F70, jisim tadi 0.3, V kita nak cari, U yang kita dah kira tadi 16.667 ni U kita masuk balik dekat bawah ni. Bahagi dengan masa impak 0.2. Dapat laju akhir lantunan 63.334 meter per saat. Hati-hati yang ni banyak pelajar selalu terlupa tukar. Dalam awak punya SPM, pastikan semua unit bagi hal laju dalam meter per saat, bukan kilometer per jam. Ni jalan kira dia. Ni macam mana awak tukarkan dia. Nombor 5. Rajah menunjukkan bingkai gambar digantung pada sebuah dinding dengan menggunakan tali yang serupa. Tali ni dengan tali ni jenis dia sama. Setiap tali dapat menampung daya maksimum 16 Newton. Paling tinggi daya 16 Newton. Kalau lebih putus. Okey, itu maklumat dia. Kemudian awak tengok dalam rajah, kita dapati dua rajah ni, dua frame ni tegangannya tak sama. Pertama, yang kedua, sudut tali dengan satah mengufuk juga tak sama. Sini 40, sini 60. Dan yang terakhir, berat bingkai tu sendiri pun tak sama. 5.1 lebih berat. Okey, soalan tanya yang pertama, maksud keseimbangan daya. Keseimbangan daya, maksud seimbang adalah daya-daya yang bertindak ke atas satu objek tu, bila kita tambah, kita dapat daya paduan dia sama dengan kosong. Itu maksud seimbang. Okey, B1 bandingkan sudut. Bandingkan sudut, kita tengok sini, ini 60, ini 40. So 5.2 lebih besar. Okey, bandingkan berat. Tadi 5.1 lebih besar. Bandingkan tegangan tali T. Tengok T dia. Ini T dia 15, yang ni 8. 5.1 lebih besar. Senang je. Okey, kemudian buat hubung kait. So hubung kait ni formatnya kena pakai format semakin kalau sesuai. Ini pun sama, semakin. Tentu. Okey, untuk tujuan latihan saya tak tulislah penuh. Untuk cepatkan sikit video ni, nanti terlampau panjang. So kita nak tulis hubung kait antara theta, iaitu sudut bingkai tadi, dengan tegangan tali. So kita tengok dalam rajah tadilah, semakin bertambah sudut di antara tali, semakin berkurang tegangan tali. Tulis penuh tau kat sini. Dalam exam kena tulis penuh. Okey, kalau ada simbol boleh pakai simbol. Semakin bertambah theta, semakin berkurang T. Boleh pakai. Sama juga dengan nombor 2. Semakin bertambah W, semakin bertambah T. Boleh pakai simbol. Okey, tapi tulis penuh. Jangan awak buat simbol-simbol ni tau. Simbol-simbol arrow ke atas, arrow ke bawah tu kita tak terima. Tapi untuk sekadar kita buat latihan, nak ringkas-ringkaskan, boleh. Tapi dalam exam jangan. Kita tak terima simbol tu. Baik, D, soalan pengiraan. Bingkai gambar dalam 5.1. Ingat soalan suruh tengok, refer dekat 5.1. Digantikan dengan bingkai gambar yang baharu. Okey, tadi bingkai tadi tu buang, ambil yang baru. Dalam beberapa saat, sebab kita dah ganti bingkai baru, tiba-tiba tali bingkai putus. Agak-agak sebab apa tali bingkai putus? Sebab tegangan tadi sudah melebihi nilai tegangan maksimum. Nilai tegangan maksimum berapa? Dia boleh tahan sampai 16 Newton sahaja. So mungkin bingkai tadi dah lebih 16 Newton. Berapa sebenarnya? Tu jawapan dia. 19, dah lebih. Macam mana dapat 19 tu? Pertama, awak kena kena lukis
segitiga daya. Segitiga daya. Tengok macam mana saya buat ni. Daripada segitiga ni, saya evolvekan segitiga tu, lengkapkan dia sampai jadi yang sebelah kanan. Nah, saya tolong awak tengok 5.1 sebab dia suruh refer 5.1. So awak akan lukis daya berdasarkan kita panggil dia bukan segitiga daya, kita panggil apa? Free body diagram jasad. Saya tak ingatlah bahasa Melayu dia. So kita ada berat ke bawah yang mewakili nilai baru tadi 25 Newton. Kemudian kita ada daya iaitu tegangan tali pada sudut 40 kat situ. Kita letak T dan kita ada lagi satu tegangan tali pada arah sini. Kita namakan juga T. Nah, daripada sini kita kena alihkan dan jadikannya segitiga. Contoh, saya angkat berat ni, saya bawa pergi sini. Kemudian, saya angkat sekali dengan tu Saya angkat, macam nak buat Okey. Saya angkat berat tu, saya ubah pergi sini. Okey. Saya alihkan saja, saya tak ubah arah dia. Kemudian ambil T ni pula, saya letak dekat sini. T dia. Kemudian saya ambil T yang terakhir, saya letak sini. Okey. Nampak macam sedikit canggung, tapi kalau kita adjust panjang berat kita tu, kita boleh dapat segitiga daya. Okey, ni contoh dia Tengok, saya adjust kedudukan dia. Saya bawa ini ke dalam sikit. Dan saya bawa T bawah juga ke dalam sikit. So, kita akan bakal dapat satu segitiga daya dengan mencantumkan ketiga-tiga daya tersebut. Panjang ke pendek ke, kita akan ikut sesuaikan. Okey, tapi susunan kita tu akhirnya dapat membentuk satu segitiga daya. Ini kita panggil menghasilkan segitiga daya. Tapi yang ni tak lengkap lagi sebab saya belum letak nilainya. So yang lengkap punya, yang cantik punya adalah seperti sebelah kiri ni. Jadi W masih lagi kat bawah. Nampak W25 tadi masih lagi arahnya ke bawah. Kemudian saya ambil T yang arah dia macam ni. Kemudian satu lagi T arah dia ke kiri atas. Dan sudut-sudut yang terlibat. Tengok yang ni T ni kanan atas, sudut dia bawah tu 40. Saya ambil kat mana? Saya ambil dekat sini. Ni. Nampak? Kanan atas, sudut dia 40. Saya angkat yang ni, saya bubuh di sebelah sini. Okey. Kemudian baki tadi tu sebelah kanan saya ambil dah letak kat sini. Dapatlah saya satu segitiga. Walaupun segitiga tu bukan bersudut tegak, kita boleh selesaikan dari sini. Okey. So, problem segitiga sebelah kiri adalah tidak lengkap dengan sudut dalaman. Ni dipanggil sudut dalaman ni. Untuk kita buat penyelesaian menggunakan trigo, kita kena pastikan semua sudut dalaman lengkap. Semua sudut dalaman lengkap. Sebab segitiga dia ada 3 sudut dalaman. Hasil tambah semua ni wajib jadi 160. 9 betul lah. 180 silap. 180. Okey. So kita tengok dekat sini 40, sini pun 40. Tengok ya, sini 40, sini 40. Ini sudut zigzag. Zigzag maksudnya sini, sini, sini. Ni ada awak belajar dalam maths ni. So bermaksud 40 ni juga boleh dipindah ke sini. Sudut selang-seli kalau tak silap. So bila kita pindah 40 je di sini, 40 tambah 40 dapat 80. Dapat dah satu sudut dalaman kita. Sebab kita tahu satu segitiga, jumlah sudut dalaman adalah 180. Sini dah 80, baki lagi 100. Bahagi 2 sebab sama kaki, kita dapat 50, 50. Ni memang kena matematik awak mantap. Kalau tak,
Payahlah awak nak selesai. Okay. So daripada segitiga yang telah pun lengkap sudut dalamannya, awak dah boleh pakai sine rule. Sine rule apa? Kita ambil satu sisi, kita bahagi dengan sin kepada sudut bertentangan. Kita ambil satu lagi sisi, kita bahagikan dengan satu lagi kita bahagikan dengan sin sudut bertentangan. Kemudian kita samakan kedua-duanya. Okey, dapat jawapan. Ini matematiknya. Awak punya maths punya core mesti bagus. So T kita dapat 19.447. Nilai T tadi tu sudah pun melebihi T maksimum kita, iaitu 16 Newton. Sebab tu putus. Sebab itulah putus. Seterusnya soalan 6. Rajah menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. So yang ni tenaga kinetik maksimum, sini frekuensi. Dan dia telah plot graf ini berdasarkan dua logam. Ni logam A, yang ni graf untuk logam B. So kita dapati daripada graf ini, daripada soalan juga, soalan mention bahawa A dia punya Kmax dia adalah 2.07 eV. B lebih rendah lagi dia punya kinetic energy maximum 1.24 eV. Itu maklumat penting daripada soalan. Kedua, bila kita tengok dekat bawah ni dan kita check content kita, FO kalau awak faham dalam fizik tajuk quantum, FO adalah nilai frekuensi ambang. So frekuensi ambang untuk A kat sini, frekuensi ambang untuk B dekat sini, lebih tinggi. Baik, macam mana nak tentukan frekuensi ambang? Soalan tanya, soalan A. Frekuensi ambang ni kita tentukan dengan silap, bukan pintasan Y, pintasan X. Ini sebenarnya pintasan X, pintasan paksi X. So frekuensi ambang tu apa? Frekuensi ambang adalah frekuensi minimum, paling rendah, mesti capai banyak ni, barulah fotoelektrik efek berlaku, kesan fotoelektrik berlaku. Maksudnya selagi tak capai nilai ni, kesan fotoelektrik tak boleh berlaku. Kesan fotoelektrik tu apa? Berlakunya pembebasan fotoelektron daripada permukaan logam. Ni logam. Bila kita pancarkan dengan cahaya yang bawa satu frekuensi, nanti keluarlah daripada permukaan logam tu elektron. Nama elektron tu fotoelektron. Tapi syaratnya mesti lebih ni dulu atau sama. B1 bandingkan frekuensi ambang, yang ni B lebih besar. Sebab kita tengok sini B lagi depan kan, nombor depan ni lagi besar. Okay, B lebih besar. Allah. B2 bandingkan tenaga kinetik maksimum. Okay, A lebih besar. Tadi soalan dah bagi dekat sini. A 2.07, B 1.24. So A lebih besar. Bandingkan kecerunan graf. Okey, yang ini memang soalan tak bagi, tapi awak kena tengok dari konten yang awak belajar dalam kelas. So graf ni dia special sebab apa? Kmax melawan frekuensi ni dibuat oleh seorang ahli fizik. Namanya dalam buku teks, namanya Max Planck. Pernah dengar tak Max Planck? Max Planck ni dia buat eksperimen ni, dia ulang untuk beberapa logam. Bukan beberapa lah, banyak. Setiap kali dia plotkan grafnya, sentiasa mendapat kecurunan yang sama. Logam B ke, logam C ke, D ke, E ke, F ke, dapat kecurunan sama. Jadi dia buat satu analisis dan dia simpulkan kenapa kecurunan yang dihasilkan tu sentiasa sama. Jadi daripada nilai kecurunan yang dia dapat tu, dia sentiasa dapat nilai ni. Dia dapat nilai ni. Dan kemudiannya beliau menamakan nilai pemalar. Nilai pemalar ini sempena namanya sendiri. Sebab dia yang jumpa. So dia panggil yang ni pemalar Planck, yang awak ganti H tu. H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule second. Inilah dia pemalar Planck, dia yang jumpa. Okay, so kecurunan sama. Awak plot kan, kalau awak ulang
logam C ke, logam D ke, logam F ke, logam Q ke, awak dapat cerun dia sama. Awak takkan dapat macam ni. Makin tinggi ke, makin rendah ke, makin tegak ke, tak ada. Kecurunan mesti sama. Mesti sama dengan yang lain-lain. So kecurunan tu mewakili nilai Planck constant. Okey. Seterusnya, macam mana nak buat hubung kait? Kena pakai formula semakin. Tadi dah ajar dah. So semakin bertambah ke berkurang, lepas tu semakin bertambah berkurang. So jawapannya semakin bertambah frekuensi ambang logam, semakin berkurang tenaga kinetik maksimum. Okey, seterusnya C1 pun sama, nak kena buat hubungan antara frekuensi ambang dengan frekuensi kerja. So semakin bertambah frekuensi ambang, semakin bertambah fungsi kerja. Soalan pengiraan, dia minta awak kira fungsi kerja. Jadi fungsi kerja tu adalah tenaga minimum untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Macam mana cari tenaga? Tenaga sama dengan Planck constant darab dengan frekuensi. Tapi sekarang dia minta awak cari, ni formula tenaga tau. Dia minta awak cari fungsi kerja, tenaga minimum. Kalau tenaga minimum, awak tak boleh ganti F. Awak kena ganti F kosong atau F0. F0 tu apa? F0 tu adalah frekuensi minimum. Jadi tenaga minimum mesti guna frekuensi minimum. Kita panggil dia frekuensi ambang. So ganti Planck constant dan gantikan juga frekuensi ambang bagi siapa? Bagi logam yang betul. Okey, logam tu dia bagi dekat awak logam lain dia tak guna logam AB kot. Dia pakai logam lain. Ni nilai frekuensi ambangnya, ganti. Disebabkan fungsi kerja adalah tenaga, maka itulah unitnya joule. Sebab itulah unit dia joule. Sebab tenaga. Ingat tenaga minimum untuk kesan fotoelektrik berlaku. Beza dia dekat sini lah. Tenaga minimum. Kalau tadi frekuensi ambang, ianya adalah frekuensi minimum. Kalau fungsi kerja, tenaga minimum. Tak jauh beza pun. Habis pengiraan dan terakhir soalan ramalan. Apakah yang akan berlaku kepada tenaga kinetik fotoelektron jika keamatan cahaya bertambah? Dalam exam, dalam fizik ni dia ada 2 je cabang yang saya jumpa. Kalau dia duk main dengan keamatan cahaya ni, awak kena ingat 2 cabang ni. So keamatan cahaya atau kecerahan tidak akan langsung mengubah tenaga kinetik maksimum. Tidak langsung. Kecerahan bertambah ke, kecerahan berkurang ke, tenaga kinetik maksimum sentiasa tidak berubah. Tidak bergantung langsung dengan keamatan cahaya. Tapi apa yang berlaku kalau kecerahan bertambah? Kita letakkan cahaya, kita sinarkan pada satu logam. Cahaya tu bawa satu frekuensi yang lebih daripada frekuensi ambang, maka bilangan fotoelektron yang keluar akan jadi makin banyak. Bilangan fotoelektron yang keluar akan jadi lebih banyak. So, bilangan fotoelektron bertambah. Kalau kecerahan berkurang, bilangan fotoelektron berkurang. 2 cabang ni saja setakat ini saya jumpa. So, taklah susah nak hafal pun. Kalau awak nampak diagram macam ni, boleh buat. InsyaAllah lah, boleh jawab soalan macam ni. Okey, keamatan cahaya dia hanya mengubah bilangan fotoelektron sahaja. Macam tu. Okey, terakhir untuk set kali ni, part 1, soalan 7. Rajah menunjukkan sebuah objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung. Nampak tak kanta cembung? Kembung-kembung. Kanta cembung. Panjang fokus 10 cm. Saya dah tulis dalam bentuk simbol F. Saya juga label pada rajah. Apa itu panjang fokus? Panjang fokus adalah jarak dari pusat optik kanta sampai titik fokus. So, daripada sini sampai sini. Itu dia panjang fokus. Kalau dia tanya ni apa? Ini titik fokus.
Ini panjang fokus. Okay, so apa soalan tanya? Maksud panjang fokus, jarak di antara titik fokus F dengan pusat optik kanta O. Macam tu. So yang ni titik O sebenarnya. Kalau dalam rajah, kadang-kadang dia label, kadang-kadang dia tak label. Most of the time tak label. Tu pusat optik kanta. Ini titik fokus bagi kanta. So jarak antara dua tu lah, seperti mana saya label. Nyatakan satu ciri imej yang terhasil diperbesar, tegak, maya. Okey, macam mana dapat? Kita boleh cuba lukis. Nah, saya akan padam mana yang tak terlibat supaya tak pening. Kalau awak nak tengok yang label-label yang saya dah buat ni, awak boleh rewind video. Nah, saya nak tunjuk macam mana lukisan dia. Pertama, sebab kanta ini adalah fenomena pembiasan. Bila pembiasan, dia ada satu markah free dekat awak. Awak tarik je macam ni. Dari kepala objek masuk dalam kanta, terus ke pusat optik kanta tanpa sebarang pembiasan. Itu satu. Yang kedua, saya akan lukis daripada kepala lurus sampai ke paksi kanta, selari dengan principal axis atau paksi utama. Sebab kanta ni kanta cembung, maka sifatnya adalah memfokuskan cahaya. Kanta cembung sifat dia memfokuskan cahaya. So cahaya dia tak pergi atas ni, dia akan jatuh atas titik fokus. Sebab tu nama dia memfokuskan cahaya. Kemudian awak tengok dua garis cahaya ni. Daripada kanta, dia dekat, makin lama makin jauh. So ini kita panggil makin mencapah. Maksudnya dua-dua ni tak akan bersilang. Habis dia bersilang kat mana? Dia akan bersilang di belakang kanta. Okay. So awak akan letakkan pembaris awak di atas garisan cahaya asal tadi. Awak ekstrapolasikan. Ekstrapolasi maksudnya awak tambah panjang dia di sebelah kiri. Tapi kena buat garisan putus-putus. Macam tu. Okay, kemudian tarik juga untuk garis cahaya yang kedua tadi, yang pertama tadi pun awak akan panjangkan juga. Okay, kemudian tengok saya punya lukisan tu tak bersilang lagi, tambah lagi. Kalau tak bersilang, panjangkan lagi sampai bersilang. Ni saja saya tunjuk, dia tak ada dalam soalan pun, dia tak suruh lukis pun. Tapi macam mana nak dapat ciri imej ni? Antaranya adalah melalui lukisan. Okey. Saya betulkan kedudukan pembaris sekejap. Mana dia? Okey. Alright. Akhirnya bersilang di hujung sana. Bermaksud imej berada pada kedudukan ini. Sebab cahaya saya ambil dari kepala. Ni kepala. Kepala. Maksudnya sini kepala. Ini pun ambil dari kepala. So ini kepala. Maksudnya kepala imej berada di atas, which is somewhere here. Macam tu kepala dia. Okay, kenapa saya buat kepala anak panah? Sebab objek saya anak panah. Jadi kepala dia kepala anak panah. Saya tarikkan ke bawah sampai ke paksi utama. Ni paksi utama saya, sebab dia tak sampai, saya tambah panjang dia. Tarik pergi sini. Okey, lepas tu baru saya dapat tarik ke bawah imej punya badan. Dah dapat imej dia. Saya tandakan I, menandakan itu adalah imej. So apa jadi dekat imej? Yang ni objek punya saiz, ini imej punya saiz. So kita panggil ni diperbesar. Daripada kecil je objek je, jadi besar imej dia. Okay, kemudian tegak. Macam mana dapat tegak? Kerana objeknya kepala ke atas, imejnya juga kepala di atas. So kita panggil tegak. Ada ke yang tak tegak? Ada. Namanya songsang. Kepala dekat bawah. Itu namanya songsang. Lukisan yang lain lah. Okay, dan yang ketiga adalah maya. Maya maksudnya tidak dapat dibentuk
pada skrin. Macam mana awak tahu maya? Sebab garisan ni bukan garisan cahaya sebenar. Garisan yang membentuk imej terhasil daripada garisan yang bukan cahaya. Maksudnya dotted dengan dotted. Sebab tu ini adalah maya. Ada ke yang tak maya? Ada. Kalau dua garisan ni, yang saya kata mencapah ni, kalau kebetulan dia bersilang, yang tu adalah imej nyata. Tapi lukisan yang lain, nak tahu yang mana, tengoklah, banyak lagi video ada. Sambil makan boleh tengok. Tengok je sampai SPM. Okay, C. Diberi kedudukan imej yang terbentuk adalah 15 cm. Kedudukan imej, simbolnya V. Hitung pembesaran linear. Pembesaran linear ini formula dia. Tengok dalam pembesaran linear, formulanya ada modulus. Simbol modulus tu bermaksud everything yang awak letak dalam tu akan jadi positive value. Misalnya awak letak negatif 15 kan, nanti modulus tu tukarkan dia kepada 15 je. Sentiasa positif. So 15 bahagi 6, kita dapat 2.5. Ingat tak pembesaran linear punya content? Kalau awak dapat pembesaran linear sama dengan 1, itu bermaksud sama saiz. Kalau dapat M awak besar dari 1, itu maksudnya diperbesar. Kalau dapat M awak 0.5 contohnya, kurang daripada 1, maksudnya dia diperkecil. Yang diperkecil ni saya ada lukis dalam SBP. Seterusnya soalan D. Soalan aplikasi. Satu mesin ATM. Dekat mesin ATM tu dia ada CCTV. So CCTV ni dia duduk dalam satu bilik, dan bilik tu dikatakan sempit. Sempit, ruang yang sempit. Jadi awak kena bantu untuk mencadangkan ciri-ciri yang sesuai bagi kamera CCTV. Kantarnya, awak kena pilih kantar dia yang sesuai supaya dapat berfungsi dengan berkesan dalam ruang yang sempit. So awak diberi berapa pilihan? 3 pilihan. Awak kena pilih sama ada J, K ataupun L. Okay, straight to the answer, awak akan pilih J. Okay, tapi bila nak jawab soalan ni ada tekniknya. Kalau soalan dah memang bagi perkataan tebal, awak tak boleh tambah lebih tebal. Awak kena ambil sebiji perkataan dia. So sebab itu jawapannya adalah tebal. Kenapa pilih tebal? Orang tua-tua kalau dia pakai kantar tebal, bermaksud kuasa kantarnya lebih tinggi. Jadi dapat melihat objek yang jaraknya jauh tapi jelas. Okay, kita nak tengok siapa dia curi mesin ATM tu. Siapa dia yang tengah merompak dalam ruangan yang sempit tu. Siapakah yang membuat kerosakan misalnya. Kemudian panjang fokus. Tengok panjang fokus ni dia bagi dalam bentuk nombor. Okay, nombor, teknik jawab dia awak kena letak lebih. Kalau awak pilih yang kecil, lebih kecil, lebih pendek. Kalau awak pilih besar, lebih panjang, lebih tinggi, kena letak lebih. Ingat tau, kalau perkataan tebal atau tinggi, tak boleh letak lebih. Kalau nombor, wajib letak lebih. So saya letak kat sini lebih pendek. Kerana kalau panjang fokus awak pendek, kalau formula kuasa kantar, itu formula kuasa kantar saya tulis balik ni. Kuasa kantar formula dia 1 bahagi F. Kalau awak ambil panjang fokus yang pendek, kuasa kantar yang awak hasilkan adalah lebih tinggi. Cikgu sama je cikgu, awak punya cikgu punya reason yang ni dengan reason yang ni sama. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay, so jawapan jangan lupa pilih J. Jangan pula buat J tapi J huruf kecil. Salah. Sebab dalam table tu dia bagi pilihan awak capital letter J, huruf besar. Itu pun benda yang kita kena cerita dekat awak lah. Takut-takut awak ingat benda tu lekeh je. J ni pun J juga cikgu. Ataupun JAY, J ni pun J juga cikgu. Tak boleh. Okay, mesti sebiji ikut soalan. Right, so I guess yang tu saja. Soalan 8 saya akan bincangkan dalam